Mana yang set korang? Belum, pintu sebelah ni. Pintu tarik tu. Pandai. Yelah, pakai GoPro je lah. Oh, okey. Assalamualaikum, kita dah sampai. Dengan aku 3 orang. Gap. Agak slow ni. Hari ni hujan lebat Okey, kat sini makin lama makin lepeng. Nak ke Gap Ghost. Hari ni kita layan family. Bawa budak-budak ni. Bawa budak-budak ni semua naik gunung. Ini langit yang sama je. Gunung Kalau Gap. lebat aku tu lebat je. Gap Ulu Semangkuk. Tapi hujan makin lebat Okey, Assalamualaikum. Dengar ni. Kita naik ni lebih kurang sejam. Dengar. Babe. Kita naik ni lebih kurang sejam, ada 1 kilometer. Jalan dia licin, hati-hati. Okey. Tahu? Baca bismillah, habis baca doa ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin. Dah tutup nak. Mananya ni? Ni ada apa? Baby okey? Baby? Jom main. Relax je, jangan push. Kira. Baik. Air terjun mana ni, Bi? Air terjun ni lah. Crazy Hill. Air terjun ni lah. Ni nampak air terjun ni. Air tertarik. Lambat lah. Hujan lah nak berlemping. Ceba. Alhamdulillah. Hujan dah mula renyai-renyai. Tadi lebat. Telefon apa, Bi? Okey. Baru lepas hujan banyak jenis ikan macam ni. Dia keluar Tadi kita orang dah jumpa sebanyak 3 ekor masuk ni. Jom jalan. Mana ni baby? Mana dia baby? Nak jalan-jalan dulu nak kat sampai ni. Jalan ni tak ada simpang. Macam ni jalan ni. Baby, kecil lah. Buka. Cepat. Stamina tak ada. Akak rasa stamina akak bertambah. Ceba. Ada. Okay, ada. Alah. Biru lah. Yeay. Ceba. Alhamdulillah. Yeay, Ceba. Okey, Angah dah sampai Gap. Habis tak gambar, Habis? Haji masuk Haji. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, kita dah sampai. Hello, hari Kalau Abi kata kalau Hello, hari ni kita kat Kau. Min dah sampai Min. Assalamualaikum. Hari ni kita kat Gunung Gap. makan. Kita kat Gunung Gap. Mana? Kita kat Gunung Gap. Mana? Jap. Tengah lapar. Angah ada kat situ. Jadi orang daripada tadi bagi. Angah dengan aku depan aku dia tengah bergambar. Angah mana? TV. Cepatlah biar rakam. Nanti Ceba napa? Biskut Ceba bawa tak? Tak. Abi jangan kira Mia. Hai. Kita ada lagi 600 meter nak sampai ke
Ulu Taranum. Nak air dulu guys. Okey, lari. Bahayalah. Kenapa ni? Rena baby tidur. Alhamdulillah Sekarang dah pukul nak dekat pukul 1 dah. Dekat pukul 1 tengah hari lah. 10 minit lagi nak pukul 1 tengah hari. Atas ni sampai puncak Ulu Taranum. Ambil gambar sekejap. Dia kena manis. Lu goreng apa tu kak? Siapa buat ni? Kawan Nabi. Hah? Kawan Nabi. Hah? Aduh. Kawan Nabi. Abi apa Abi? Pokok tumbang. Pokok tumbang. Okey, alhamdulillah. Kita dah sampai Darul, Edi. Ulu Taranum. Puncak Ulu Taranum. Lepas tu lepas ni baru sampai puncak. Nampak tu? Ulu Taranum. Ni lebah. Lah kecilnya. Abi Okey, tepi. checkpoint. Bagi Abi checkpoint. kawan-kawan lalu. Abi checkpoint. Checkpoint. Ambil. Oi bang, mantap bang. Mana ada Ya mantap. Allah, dengan Itulah. belakang tu terbaik lah. Aduh. Ya Allah, steady bang. Semoga Ada steady. sukses. Kan. Ramai kat atas. Ramai juga, tapi dah ramai nak start turun. Tapi abang yang kat belakang tu hebat. Itulah. Mana ada hebat. InsyaAllah, dia pun mudahkan Ha. urusan abang. Dia nak ikut. Yelah, ambil minat tak apa. Nak ikut. Baby. Okey, kita dulu Alright. Hati-hati. Selamat. Sama-sama kita. Okey. Ni ke? Ambil gambar. Baby. Sebab. Steady, dek. Steady. Steady, Amia. Mia lah, bukan Mia. Steady, Mia. Ini tunggu. Steady, baby. Baby. Cak. Baby. Cak. Omelnya. Oh, naik. Tadi kecil ni ke? Steady, Nurul. Tadi besar. I'm ready. Kaki letak sini dulu. Kaki letak sini dulu. Pegang tali kuat-kuat. Jangan terlepas. Baby. Allahu Akbar. Elok Bi. Allahu Akbar. Baby power. Allahu Akbar. Ya. Baik. Siap. Cepat kak, cepat. Aduh. Okey. Jalan. Hancur jalan. Selut dalam bro. Adik bang Selamat. Selamat Umur berapa adik? Cakap umur berapa? Setahun 4 bulan kita nak naik gunung. Adik kecil gunung adik. 13.
Satu. Boleh ambil gambar? Ambil. Boleh. Okey. Alright. Ya. Dulu ceba. Apa dia, Dek? Best naik gunung? Dia kata saya jadi famous. Ada. Dekat sini lembah B. Dah nak habis dah sampai atas ni. Sampai atas ni kita akan turun lah. Makan dah. Allah. Dia nak sampai lah, kat atas sikit lah. Yelah, gunung ni je. Alright. Okay. Cepat. Kelaparan siut. Habis nasi lemak 6 bungkus. Kau jangan macam tu bagi buat habis. Semua dah lapar. Tak boleh aku orang IT. Kita sampai sini pukul berapa tadi, Kak? Umi sampai pukul berapa, Mi? Tak pasal. Pukul 1. 12.55. Pukul 1. Pukul 1 tadi kita sampai. Yeay. Dek, gambar musi tu. Tengah-tengah tu. Hello. Selamat datang di channel saya. Okay, sini macam ni lah musi dia. Cantik lah. Alah. Tiba. Belah. Hello guys. Sekarang kita dah naik bukit. Berapa tinggi dia? Tak payahlah. Sekali. Sorry. Abi tengok adik Abi. Badan pegang. Nanti Abi cakap kami di mana? Farid pada KA. Over. Kami di mana? Kami hidup dalam semangkuk. Dalam kurungan robot Akil. One more. Dah lah. Okay. Kita dah ambil gambar dekat 360. Okey. Sekarang dalam pukul 2.20 dah. Okey, kita akan balik. Kita akan pulang, baby. Bye-bye. Bye-bye. Puncak Gunung Ulu Semangkuk. Kita nak balik. Bye-bye. Okey. Kita jumpa dekat bawah. Bye-bye. Puncak Ulu Semangkuk. Bye-bye. Bye-bye. Kita balik. Kak, cepat kak.
nak tidur. Ni tengok tak sampai lagi. Kita ada nak sampai gap lebih kurang dalam 750 meter lagi. Aduh, kita nak turun baby. Aduh. Nak gerak daripada puncak gap, rehat dalam 5 minit. Tak ada view Oh, sangat-sangat akhir. Terpazab lebih kurang dalam 280 meter lagi nak sampai ke parking. Jalan memang gitu. Lecak licin. Memang main longsor je lah. Kalau kasut tak kena, memang longsor. Ya, tak kerja. Yang dua. Ni lagi satu. Pergi ke longsor Hei. Lihat kan ni sini. Becak. Becak nak turun. Lagi 100 meter nak sampai. Hari pun dah gelap. Rumah aku pun dah ngolok-ngolok. Dah penat. Habis dah ya, masukkan. InsyaAllah sikit lagi yang sampai. Inilah kenangan. Kenangan bersama Antum Punyut. Bebe. Kenangan bersama Bebe. Kita ada dalam 100 meter lagi nak sampai jalan raya. Alright. Ke Bebe. Jua tak elok. Nak ada. Tapi Baby masih steady ni. Sikit lagi sampai. Hujan dah turun. Cuaca pun dah mendung balik lah. Angin kuat. Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Anak aku yang 3 orang tu, kakak dengan adik dia 2 orang, dah sampai dekat jalan raya. Okey. Kita orang masih di dalam hutan lagi. InsyaAllah sekejap lagi sampai. Sabar menanti. Slowly but safe. Tu Mia. So minum tak nak minum. Ada dek. Dah gelap Cuaca dah mula gelap. Aduh, jatuh. Nak sampai dah. Aduh. Oh, jatuh kena. Tajam bulu apa? Bulu tu. Terbelah. Sakit. Lagi kita basuh, jom kita basuh. Okey, selesai sudah pendakian kita yang membawa tragis. Rumah aku jatuh, terkena buluh, jadi terbelah sikit tangannya. Sekejap lagi kita balut pakai first aid. Jam kau break sudah dalam pukul 5.20 kita sampai. Kasut tak sesuai.